Welcome back to my channel, aku Efri. Okey, dah lama aku tak vlog ni cerita dia. Tapi hari ni aku make way juga sebab hari ni adik aku Mani dia menikah. So 20 hari bulan 12 2025 ada majlis, dia punya majlis pernikahan dia lah dekat section 24 Masjid section 24 Shah Alam. So kepada yang baru tu di channel, jangan lupa like, share, follow, komen. Jom kita tengok episod ni. Ni more tu family gathering, lepak-lepak. And just to update, most of this video, this footage ni anak buah aku yang shoot. Aku ajar dekat dia, okay, kau tekan ni, kau buat benda ni, buat macam ni. So dia yang settle lah. Aku just lepak je hari ni. So this is the intro aku buat selepas aku sampai kat rumah. Pagi tadi tak sempat. So this gonna be my introduction for today's video. Kepada yang baru menonton, jangan lupa like, share, follow, komen. Nanti kita jumpa di episod seterusnya. Aku akan try to update vlog lah. Dah lama dah tak update. So kepada yang dah menyokong my channel daripada day one, thank you. And nanti kita jumpa lagi. Macam tu je, bagi momen je. Tu dia boleh, dia gimbal Tadi pula skateboard tak berhenti dulu. Berhenti dulu kan. Oh my god, so kita boleh buat nak tak? Ya. Tak, dia lelaki dulu. Tangkap gambar lelaki. Oh, okey. Gelap. Selamat menjalani kehidupan rumah tangga. Yang baru kepada Amani dan Razik. Semoga berbahagia. Selfie. Record video. Masak guys, kemuk. Dia boleh tengok sendiri kan? Tak, bukan. Pinjam tak rosakkan pun. Woi, pantik. So funny lah. Tengoklah sini. Gen Z macam ni lah. Suka tak tengok. Sekarang ni kita berada di Masjid Al-Ihsan Section 24 Shah Alam. Okey, kita bersama dengan pengantin baru, Dr. Amani. Okey. Dr. Amani ni dengan mama sekali. Okey, macam mana persiapan hari ni? Okey, daripada pukul apa tadi? Persiapan memang sangat meletihkan tapi sangat happy. Kami berdoa semoga kami berdoa semoga pasangan pengantin pada hari ini dikurniakan kehidupan yang bahagia, aman damai, diberkati Allah hingga ke jannah. Amin. Okey, nak pesan kat untuk Amani, Dr. Amani. Pesan apa? Ini akan jadi wanita dewasa. Okey, Cik Dah nak pesan apa?
Semoga majlis pernikahan Amani dengan suaminya berjalan lancar, dipermudahkan, dirahmatkan secara dari Allah. Semoga berbahagia sampai ke jannah. Amin. Okey. Kita nak masuk ke dewan untuk acara akad nikah dah sekarang. Dalam 10 minit je tapi silap. Tu sama cincin tunang. Imam masuk beli imam dia. Ni ada ni, imam datang. Bismillah. Boleh mula Mula A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Bagi memberkati majlis, marilah kita mulakan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah kita memanjat syukur kepada Allah SWT kerana dengan keizinannya sama-sama kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ihsan Seksyen 24 Shah Alam semata-mata untuk kita melangsungkan pernikahan di antara pasangan Razik Fakrullah bin Fuad Zahrin dengan Nur Amani binti Muhammad Safiah. Jadi mengikut apa yang dimaklumkan, sebelum kita mengadakan majlis akad nikah ada majlis pertunangan dahulu, betul kan? Kita masuk pada atur cara akad nikah kan. Jadi mengikut di sini pengantin kita iaitu pengantin lelaki Razik Fakrullah bin Fuad Zahrin yang berada di hadapan saya ni. Pasangannya Nur Amani binti Muhammad Safian kan, yang sebelah sana. Berapa kali tengok dah pagi ni? Muhammad Sufian bin Yahya, bapa kandung Nur Amani binti Muhammad Sufian, akad nikahkan pasangan ini. Okey. Pasangan ini. Kan? Diselesailah kan, akad mewakilkan kepada saya kan, nikaha wa nadaba ilai wa harama sifaha wa au'ada alai. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkahwinan adalah satu perkara yang sangat digalakkan oleh agama Islam. Allah Ta'ala menghalalkan nikah dan menggalakkan manusia kepadanya. Allah Ta'ala mengharamkan zina dan memberi amaran azabnya sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu ada satu perbuatan keji dan satu jalan yang jahat, yakni membawa kepada kerosakan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati fa man ya'mal bi sunnati fa laysa minni. Maksudnya perkahwinan adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti akan sunnahku, maka ia bukan daripada golonganku. Setengah daripada hikmah perkahwinan ialah untuk meramaikan zuriat dengan benih yang telah berwakil walinya kepada aku dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Jawabnya macam mana? Aku terima nikah Nur Amani binti Muhammad Safian dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Bagus. Lama dah berlatih tu kan. Lama dah berlatih. Itu belum lagi tahu tu. Yang betul-betul pani tengok. Okeylah. Kan? Okey, ni betul-betul lah. Ni Razik Fakrullah kan. Jadi sebelum kita mulakan, pertama mari kita istighfar, kedua mari kita syahadah, ketiga mari kita selawat. Jadi saya mohonlah kepada semua yang ada dalam majlis ini ikut saya sama-sama kan. Habis saja terus akad nikah lah.
Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan? Tak salah. Sejuk tangan kau. Boleh kan? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzabrika ala ma amara Allah bihi min insakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Razik Fakrullah bin Fuad Zahrin. Saya. Aku nikah akan dikau dengan Nur Amani binti Muhammad Safian yang telah berwakil walinya kepada aku dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Nur Amani binti Muhammad Safian dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Mana? Kuat sikit. Sah. Sah. Kuat lagi tak dengar. Sah. Alhamdulillah. Lahan. Mana boleh orang tak dengar. Kan? Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyum, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami pohon kepadamu, Ya Allah. Kau turunkanlah keberkatan dalam majlis ini, Ya Allah. Kau turunkanlah keberkatan dalam majlis ini, Ya Allah. Berkatilah kami semua, Ya Allah. Khususnya terhadap kedua pasangan pengantin ini, Ya Allah. Iaitu Razik Fakrullah bin Fuad Zahrin dengan Nur Amani binti Muhammad Safian, Ya Allah. Berkatilah kedua pasangan pengantin ini, Ya Allah. Berkatilah kedua pasangan pengantin ini, Ya Allah. Berkatilah kedua pasangan pengantin ini, Ya Allah. Pertemukanlah kedua pasangan ini, Ya Allah, dalam kebaikan semata-mata. Kurniakanlah kepada kedua pasangan ini, Ya Allah, zuriat, keturunan, anak-anak yang soleh, anak-anak yang salihah hingga ke hari kiamat, Ya Allah. Jauhilah kedua pasangan ini, Ya Allah, daripada wabak, musibah, bencana, penyakit dan sebagainya, Ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah atas segala urusannya, Ya Allah, baik urusan dunia, lebih-lebih lagi urusan akhirat, Ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami pada pagi ini, Ya Allah. Pandanglah kami semua dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, Ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya. Bit aduannya di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya RM10. Maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak khul. Yakni tebus talak. Faham ya? Kan? Ni ta'liq dah baca, tak boleh langgar kan. Antaranya tinggal isteri 4 bulan hijrah berturut-turut. Bulan hijrah tu bulan Islam lah kan ya? Ataupun
mendatangkan kecederaan, mudarat pada dia, pukul ke, janganlah kan, melupuskan harta benda dia kan. Tapi kalau isteri tak mengadu tak apa. Isteri mengadu, lalu mahkamah siasat dia pasti betul, mahkamah kata bayar RM10, jatuh talak. Talak ni tak boleh rujuk. Kalau rasa sayang nak kena isi boran, nikah semula, tak mahu berlaku kan. Yang ni. Wali. Sudah dua pertama. Dua kan? Senang saya. Ini siapa nak bagi? Kau nak bagi kat isteri? Ataupun apa? Bagi. Isteri, tempat isteri tu kan? Dia ataupun telefon, tanya dia dah siap ke yang original. Okay. Kan? Bawa ni, bawa IC, bawa isteri, ambil yang original. Okey. Kan? Okey, mak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama sekali saya ucap tahniah lah kepada kedua pasangan ini, dah pun bergelar sebagai suami isteri mulai pada saat ini. Awak dah suami nama awak. Title awak dah suami. Ingat kan? Begitu. Yang kedua, saya ucap tahniah kepada kedua pihak ahli keluarga, baik keluarga lelaki. Sekali. Cepat. Sekali. Ya, ambil. Jom. Okey. Sama-sama terus. Sama. Masuk pengantin pula. Oi, belum lagi. Kena juga. Laki-laki tu Ubah. Okey. Kali ni penuh. Okay, welcome to the family. Nama siapa nama? Razik. Razik, welcome to the family. Boleh. Okey. Bila lambat? Pagi tadi. Naik tetapi ke naik? Tetapi ETS. Lepas tu turun sini. Pagi tadi, pagi semalam. Pagi semalam. mana? Duduk rumah Mak Ngah. Oh, rumah Ngah. Lagi balik Malain. Jangan. Esok Isnin kerja. Ready tak ada. Hai. Bye-bye. Lampi kena masuk lebih sikit. Owner. Giliran.
Dua anak je yang dia